Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Musim kelentong, musim sembang, musim jual air kosong, musim janji kosong, musim semua musim sudah start lah. Sudah poster semua sudah keluar ceramah perdana. Saya mau minta sama rakyat Malaysia lah, terutamanya rakyat Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak dan Johor. Kemungkinan PRN negeri akan berlangsung serentak ke, tak serentak ke, atau PRU 16 pun mungkin boleh berlaku. Satu saja saya minta. Kita punya matematik dia simple saja. Apa yang dia janji, ni mangkuk ni janji, mangkuk ini janji, mangkuk ini DAP janji, mangkuk ini mat sabun ni janji. So semua orang ni janji, semua dia orang tara tunai. Semua orang turun dekat ini ceramah, tanya sama dia. Tanya sama dia orang, apa lu orang janji itu ada tunai ke tak? So kalau tak tunai, jangan 1 sen pun percaya sama dia orang. Itu undi lu orang kasih bakar ke, kasih koyak ke pun tak apa, tapi jangan undi sama. Kalau lu tak setuju undi orang lain, lu jangan undi ini orang. Saya sekarang tak mau cakap undi sama siapa ke, undi sama ini. Kalau ada calon bebas, undi calon bebas lagi baik. Tak ada hal. Pada saya calon bebas lagi ada moral value lah. So at least dia boleh bebas bercakap, bebas berlawan untuk lu orang. So especially ini orang mesti mau kasih kalah dekat Negeri Sembilan. Ini orang. Ini kaki kelentong, susahkan pemandu teksi, susahkan pemandu bas, susahkan pemandu lori, susahkan semua orang. Susahkan orang dekat airport. Orang yang bayar tol semua, yang fed up ini orang. Tapi dia tak lawan dekat sana lah, dekat Negeri Sembilan. Ini orang ada. Parlimen pun lawan, DUN pun dia lawan. Inilah menteri besar. Jangan undi sama dia. Jangan undi sama dia orang. So saya minta undi sama calon bebas tak apa. Kalau Zaid Hamidi letak jawatan, lain orang take over, then undi Barisan Nasional. Tak ada hal. Itu tak ada hal. Kita bagi sama BN satu kali. No problem. Okay? Sekian, terima kasih.